Daus letak RM9,000 dalam satu app dan apps tu dah bagi balik RM400 lebih. Nak tahu apps apa? Jawapannya ialah MySMB Ria. Jadi sebelum korang blur, Daus akan explain simple. Jadi Ria ini macam korang hire orang pandai untuk laburkan duit korang. Jadi korang dah tak payah pening nak pilih saham apa, nak beli bila dan nak jual pun bila. Semua tu Ria yang akan uruskan. Jadi korang just masukkan je duit setiap bulan dan itu je. Serius, itu saja masukkan duit. Jadi Daus dah buat benda ni sejak tahun 2024 dan setiap bulan Daus akan masuklah sedikit demi sedikit. Yang mana inilah yang orang panggil sebagai DCA, Dollar Cost Averaging. So itu bermaksud korang akan masukkan jumlah yang sama setiap bulan tanpa gagal, tanpa kisah market naik ataupun turun. Dan lama-lama kos purata korang akan menjadi lebih stabil. Dan hasilnya modal Daus terkumpul sekarang adalah RM9,196 dan sekarang dah jadi 9639. Daus dah untung RM443. Return ataupun profit 4.84% setakat ni. Jadi walaupun ditunjuk 1 tahun, tapi ini bukanlah return dalam masa 1 tahun. Ini adalah return yang dah dapat terkumpul sejak Daus mula pada tahun 2024 dan inilah hasilnya. Jadi korang nampaklah ini bukan jadi kaya semalaman, tapi ini adalah hasil duit bekerja untuk Daus dan bukannya Daus bekerja untuk duit. Jadi portfolio yang Daus pilih adalah very agresif, di mana 87% duit Daus dilaburkan ke dalam saham-saham global dan juga saham-saham Malaysia. Baki 12% masuk ke dalam sukuk pinjaman Islami yang lebih stabil dan juga kurang risiko. Jadi guys, kalau korang nak try Ria ini, senang je. Korang boleh download app MySMB, daftar account, nanti dekat awal tu dia akan tanya referral code. Di page awal korang skip saja dulu, jangan isi apa-apa, and then selepas korang dah siapkan KYC, barulah korang pergi ke bahagian Ria dan dekat situ baru korang masukkan kod Daus QCYVTW, deposit RM100 ke dalam mana-mana fund yang korang suka dalam Ria itu. Korang akan dapat RM10 percuma yang mana akan masuk dalam masa 30 hari. 5 langkah 10 minit siap. Jadi dah tahu ramai akan scroll saja, tak buat apa-apa pun, tapi satu hari nanti bila korang tengok video ni, dan mesti korang akan wish yang korang dah start hari ni. RM1 saja. Bukannya suruh jual rumah, start kecil, yang penting start. Jadi guys, nak ingatkan video ni bukanlah nasihat kewangan. Prestasi lepas tidak menjamin future punya result. Dan dalam pelaburan ada risikonya, nilai dia boleh naik dan turun. So pastikan korang dah kaji betul-betul dan bersiap sedialah terhadap apa saja pelaburan yang korang buat. Jadi guys, jangan lupa like, komen, follow. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.